Disebabkan reverse psychology itulah Aina dikecam teruk. Di saat Aina kena kecam, Kanda tak backup dia langsung. Dia tak bagi komitmen langsung dekat Fael. Sikit-sikit Fael nak kena carry dia sampai bila? Weh, kan? Weh. Sekarang ni kau yang kan ni. Dia hampir nak pukul Najlah. Tak ada lagi. Tunjuk dia lebam, tunjuk dia lebam. Tunjuk mana? Aku bagi spill the tea lah. Jadi bagi aku ini adalah kesalahan aku sendiri lah. Itulah dia. Ada 3 pasangan yang dalam ambang huru-hara sikit. Bukan sikit, banyak juga huru-hara dia. Jadi macam hari tu aku buat prank. Tapi sebenarnya hari tu adalah benda betul. Aku nak buat betul sebenarnya pada hari tu untuk repartner tu. Cuma aku rasa macam boleh bagi masa lagi. Tapi lepas aku bagi masa pun aku rasa benda yang sama lagi berlaku. Takkan aku nak tunggu hujung sampai trailer sementara masuk, agak lama. Jadi untuk hari ni kita debatkan, kita dengarkan perdebatan siapa dalam AI team yang setuju dan tidak bersetuju untuk partner ni bersama. Okay? Alright, so dua depan mula-mula kita ada Kaina. Kaina ni diambang kemusnahan, destruction, di mana Kekanda terpaksa pergi ke Los Angeles. Aina terpaksa mengikut family punya keputusan, pilihan family yang dah diatur untuk Aina. Tak ada lah. So korang sendiri tahu apa masalah dia orang. Apapun, di sebelah kiri saya ataupun di sebelah side Kanda adalah orang yang bersetuju Kaina patut lagi berpartner, maksudnya patut lagi bersama. Dan di sebelah Aina, di sebelah kanan saya, orang yang tidak bersetuju untuk Kaina dipartnerkan, masih lagi partner. So silakan. Let's go! Okey. So nampaknya macam agak balance, tapi memang agak balance sikit. Mungkin lebih seorang yang tidak bersetuju untuk partner ni masih lagi bersama. Dan ramai juga yang okey, sebab kita tahu isu dia adalah partner ni tengah huru-hara. Jadi kita nak tahu kenapa dari side yang bersetuju masih lagi kekal untuk Kaina ni. Silakan. Okey, saya akan memberi pendapat dulu. Boleh lihat? Okey. Kenapa saya sangat-sangat bersetuju mereka berdua lagi berpartner? Sebab walaupun Kanda ni dia busy dengan podcast dia, dia tetap boleh commit lagi untuk konten Aina. Betul! Boleh piknik depan tu. Betul! Biarkan dia tak ada konten pun, janji Aina jalankan konten lagi. Dah berapa tahun dah Kanda dekat sini? Patu? Dengar dulu. Walaupun macam yang kau cakap Kanda bagi kerjasama, itu adalah tanggungjawab sebagai seorang pekerja. Betul. Memang perlu beri kerjasama. Tapi seperti mana yang kita tahu, Kanda sekarang dah mengorak langkah di dalam bidang YouTube dia sendiri. Borak 3 line tu. Dan dah pun mencapai 1 juta view. Jadi kalau dah masih main lagi dengan partner ni, sampai bila? Sedangkan dia punya langkah ke arah podcast tu ataupun borak 3 line tu boleh lebih lagi. Kau sendiri nampak benda tu. Kau sendiri nampak dia ada komitmen lain tapi dia tetap bagi komitmen. Betul! Kau nampakkah macam mana berkarismanya dia? Tahu tak ciri-ciri superstar tu apa? Post konten YouTube. Kanda back to back superstar. Tapi ni kali pertama aku tengok Kanda tak rajin nak post konten bila bersama dengan Aina. Sebab apa? Sebab Aina tak kurang cantik bagi Kanda. Bukan. Patah semua. Sebab Kanda kan dah bagi tahu yang dia tak nak ambil dah teater superstar tu. Takut kan nanti 3 kali orang cakap apa pula.
Ini bukan soal superstar ke tak superstar. Kita boleh tengok dulu. Kanda busy juga dulu dengan ship dulu, tapi dia stay jalankan konten. Tapi dengan Aina, aku nampak dia macam terpaksa je untuk komit dalam konten Aina. Weh. Apa yang terpaksa? Apa yang kau nampak terpaksa? Yang kau cakap tadi itu apa? Pasal YouTube, dia dah buat YouTube. Sebab apa? Dia masih tunjukkan usaha dia untuk menghargai Aina tu. Tapi kenapa dia dengan Aina dia tak sama macam Kanda yang sebelum ni? Memang Kanda yang sebelum ni setiap hari ada konten baru dengan partner dia. Okey, ini pengetahuan Naam untuk kau. Untuk Aina. Daus Bacok. Sekejap. Kau perlu tahu ini pengetahuan untuk pengetahuan Naam untuk kau. Kau tahu? Begini. Apa teknik apa yang dia gunakan sekarang ni adalah dipanggil reverse psychology. Sama macam apa yang aku buat. Tidak semua kau perlu hargai dengan cara yang sama. Gara-gara reverse psychology itulah view kita macam tu dan Amri sebenarnya. Sebab dia tahu bolak-baliknya perjalanan sesuatu partnership ni. Sesebuah. Tapi disebabkan reverse psychology itulah Aina dikecam teruk. Berhenti. Hey, wale. Okey. Apa yang aku nak cakap dekat sini, Aina dikecam teruk. Maksudnya orang still notice Aina. Tak semua Kebanyakan partnership, kebanyakan partnership tamak. Dua-dua nak naik. Tak nak bagi salah seorang je di highlight kan. Kanda baik hati, sanggup dikecam demi bagi Aina naik. Kalau ni yang dikecam, Aina bukan Kanda. Silakan. Buat apa partnership kenapa sangat partnership dia ni teruk? Highlightkan partner dia dengan benda yang teruk. Okay. Kenapa aku masih lagi nak dorang bersama? Sebab dekat sini aku nampak sangat ini adalah partnership yang susah senang bersama. Engkau pun teruk. Sebab apa? Tak pernah orang buat piknik di tepi jalan. So nampak Aina sanggup berpanas, bersusah payah bersama Kanda demi nak tengok Kanda berjaya. Okey? Tak kisah. Tak. Sophie Love Mat juga terbaik. Tapi benda macam ni tak ada sebab sebelah pihak je yang semangat, sebelah lagi tak Benda semangat. kau ni, inilah yang dipanggil menghargai in different way. Kau tahu? Engkau tak layak cakap. Okey. Yang mana macam Harry cakap tadi, yang mula-mula tu betul lah apa dia cakap. Tapi ini bagi untuk Kanda, bagi dia last dance. Kalau last dance janganlah bagi berpartnership. Jangan cakap yes. Dan kadang-kadang biasanya Dia merosakkan orang lain. Dia rosak seorang-seorang. Aina tak rosak, Aina still pakai hand soap. Aina tak rosak. Yang berpandai-pandai lain tu yang rosak. Okey. Aina tak rosak, Kanda yang rosak sekarang. Dah kala rambut. Dah mula merontak. Macam kau cakap tadi, di sebelah pihak je yang semangat, yang sebelah pihak lagi tak. Ya Allah, apa cakap kau jangan cakap macam ni. Okey, kalau kita tengok balik list, Kaina yang malas-malas ni pun dia duduk dekat tengah-tengah. Zuri yang rajin-rajin duduk bawah. Bukanlah. Dekat sini kita nak bagi tahu, kita nak buka mata. Malas-malas pun duduk tengah. Kalau ngajen macam mana pula? So dekat sini kita nak bagi tahu Kaina ni baik hati. Dekat partnership kali ni diorang tak nak menyelah sebab nak bagi orang lain macam Capik ada nama. Cuma bila kita nak bagi balik ada nama, tenggelam pula Capik. Bagi sikit tenggelam. Bagi saya, orang yang bercakap ni tak patut pun bersuara. Dia pun tak tahu nak guna apa dengan partner dia. Patut pandai cakap. Personal. Saya kalau tak tahu nak bagi apa nak diguna. Tak bagi tahu yang pun. Kita dekat sini ialah partnership. Asyik cakap pasal Kanda, kita kena fikir saya Aina macam mana. Fikir hati dia Hati Aina. Okey, dekat sini saya nak review sikit. Boleh kena review sikit? Diam tau, okey. Sebenarnya kan Kanda kan tak bawa masuk Aina sangat dalam konten kan. Sebab last episode buat 3 lain nanti kita nak masukkan Aina. So Kanda nak mengenali Aina lebih mendalam. Saya pun nak spill. Kanda cakap dia akan buat podcast Love Story Never End. Cakap. Love story
story tu dengan podcast apa yang Kanda dah plan tu, itu urusan dia lah. Cuma sekarang ni kita orang tak bersetuju dengan Kaina ni. Orang tak nak AI team. Sebab dorang punya orang cakap kerjasama tu tak nampak sangat. Aku sebagai kawan baik Aina Aku sebagai kawan baik Aina. BFF ni Aina. Aina pernah mengadu dekat aku. Kaina tak bahagia bukan disebabkan Kanda. Disebabkan dia bercerita dengan kau. Dengarlah aku cakap. Di saat Aina kena kecam, Kanda tak backup dia langsung. Dia terasa dekat situ. Apa kau cakap tadi? Aina kena kecam, Kanda tak backup langsung. Aku yang tak backup. Nampak tak dekat sini? Kanda cuba ajar partner baru dia kuatkan mental. Okey. Sebab sebelum ni Kanda backup partner. Terus sendu. Okey, Contoh siapa? Tunggu sini. Aduh, kau ni betul-betul nak lawan sana kau ni. So kita tengok kat sini, Kanda dah ajar benda yang baru. Kanda tak suap orang tu. Dia buat sendiri sampai orang luar nampak yang partner. Selalu kan kita tengok yang orang cakap Kanda ni gendong partner dia je, Kanda carry partner dia. Kali ni Kanda ajar macam mana orang tu pula nak carry Kanda. Okay, so dekat sini bila bubar, orang tu nampak yang bukan Kanda saja yang untuk naikkan ship ni, tapi kedua-duanya sekali. Tapi kalau kita tengok untuk saya Aina lah, saya agak kecewa. Saya ingatkan impak Kaina ni besar. Bagus. Orang target besar. View yang Aina dapat dengan Kaina, dia boleh dapat masa dia buat solo hari tu. Betul. Lagi banyak view AI mana? AI mana? Itu ke cakap dia psikologi? Tak baik nak jawab tu apa yang dia cakap. Bagi je nak sekali. Tak kisahlah korang nak cakap apa, yang penting FYP Kaina on top. Dekat mana-mana je. Macam mana lah budak ni? Duduk sana. Kursi mana? Itu modal. Dah 2 tahun tu modal. Bagi saya buka topik baru. Bagi saya sebagai kawan Aina, dia tak layak untuk berpartner dengan Kanda. Tak layak sangat sebab dia ada bagi tahu saya, apa benda Abel ni dragkan aku dengan Kanda ni, aku tak suka Kanda. Kanda ni menyusahkan aku, nak shoot pun boleh bawa pakai Winston je. Dan lagi satu saya nak bagi tahu. Wih, Kanda ni bekas partner Aina. Apa yang kita nampak, Kanda ni macam pemainkan Aina. Betul tak? Betul tak? Waktu konten Tak payahlah. Mal, bagi tahu Mal apa yang Kanda pasal permainkan tu cakap Mal. Kau buruk kan kawan aku. Ni aku buruk dengan kau. Cakap bersama ni? Permainkan Aina. Kau permainkan Aina. Macam nak. bukan aku, Kanda. Permainkan dia. Kalau macam itu, swap je lah. Bagi aku je lah Kanda. Tak bagi gaduh pasal tu. Kau duduk gaduh pasal aku je. Kau duduk sini. Oh, di sana. Ni, kamu cakap apa benda kau ni? Ni, tengok. Kanda setuju. Kanda baru lepas bisik saya, sebenarnya dia memang nak sangat Aina. Cuma sekarang dalam masa yang sama dia ada tengah perjuangkan Aina macam apa. Apa kau ni? Okey last. Silakan. Okey, kenapa aku tak setuju dengan partner ni? Aina setiap kali nak shoot jauh, Aina tak boleh bawa Kanda sebab Kanda tak boleh berenggar daripada office dia. Sebab Betul. so bila Aina nak shoot dekat Kanda tak profesional. Kanda tak profesional. So Aina nak shoot dekat KL. Kanda cakap tak boleh, aku sekejap lagi aku ada guest nak datang, aku ada ni. Kau perlu faham situasi, Bukan tak faham. Aina adalah budak baru. Mu tak boleh bertenggelamkan budak baru dengan cara ni. Kena ada effort sikit. Betul. Dan ini adalah peluang satu-satunya Aina nak berpartner dengan Kanda. Lepas tu tadi macam ayat Syami, dia kata dia tak nak Aina disuap-suap. Dia nak Aina naikkan sendiri nama partnership Kaina ni. Kenapa orang yang lama nak disuap, orang yang baru, budak baru ni tak nak disuap? Betul. Ini macam ini yang ni ambil side Aina, yang ni ambil side Kanda. Sekarang ni kita cakap pasal partnership. Apa salah nampak side pula ni? Kat situ diorang tak serasi. Tak sehaluan.
Kami sebenarnya sebagai perempuan dan ketua Pop Slay, saya macam sedih sebenarnya tengok Aina sedih sebab hari tu kita nampakkan dia menangis. Sophie. Betul. Saya sebagai kawan rapat Aina kadang-kadang berfikir Kanda ni partner dengan Aina atau partner dengan Wan Kadia. Saya lebih masa dengan Wan Kadia daripada Aina. Kesian Aina. Lagi satu kan, nak cakap netizen perasan yang Aina Okey, silakan. seorang-seorang dalam konten orang lain. Orang lain tengah ship berpartner berdua-dua, tapi Aina seorang-seorang. Itu netizen perasan tau. Kenapa tak ada peneman je masa tu? Orang lain sibuk dengan partnership masing-masing, tapi Aina seorang-seorang. Kemana-mana semua seorang-seorang. Kesian Dia nampak Aina. kesian dekat Aina. Aina tak join pun. Aina ada ke dalam paranormal? Dia paranormal tu, tapi seorang-seorang. Mana yang lain? Sama juga dengan ship yang bercakap tu tadi. Aina ni Pika tinggalkan Aina rupanya. Abang tak tengok. Aina ada. Abang tak tengok konten saya. Aina ada dengan saya. Macam mana nak cakap pasal dua ni? Tapi jujur lah, aku kan selama aku hidup 4 tahun dengan Kanda ni, aku tak pernah nampak Kanda menangis dalam live disebabkan partnership. Betul. Ini pertama kali aku jadi kesian dekat Kanda. Aku jadi kesian dekat Kanda. Kanda adalah diam. Kesian Aina, barat Kanda. Tapi jujur lah. Baran. Side korang serius lah nak Kaina comeback buat betul-betul. Korang tak takut ke kalau Kaina serius? Kita orang nak Kaina serius ah. Kita orang nak tengok adakah Last Dance Kanda ni boleh betul-betul naikkan Aina. Betul. Kita dah tengok dah. Kanda partner mana yang tak berjaya? Cuma Kanda tak buat je. Kalau Kanda buat, man, kau Kanda tak buat pun viral satu, man. Kalau Kanda buat macam mana? So sekarang ni kita kau betul-betul nak Kaina ni betul-betul dia buat ke? Abel partnerkan Kanda dengan Aina supaya Kaina tu naik. Kalau mu tak naikkan Aina, baik mu tak payah partner. Saya cakap, dekat sini saya cakap. Aku tak ada cakap untuk naik kan? Oh, jadi partnership ni untuk menjatuhkan lah. Dekat sini. Siapa cakap yang Sabar. Dah, ni saya apa ni? Sabar dulu. Aku partner kamu dengan Mal Kodok bukan untuk naik pun. Tak naik-naik sampai sekarang juga. Abel partnerkan saya dengan Mal bukan untuk naik. Bukan. Naik kau tak sekarang? Tak naik. Betul tu. Kita orang tak naik. Betul lah, dekat sini kita tengok balik yang Rif kata kan, apa-apa perlukan effort. Diorang sampai dah letak dah pergi ni, pakai babu semua. Ni dua gini. Okey. So dekat sini saya rasa lah Kaina perlukan lagi masa bersama sebab saya rasa dalam konten Abel pun diorang bagi komitmen yang bagus. Kan? Abel sendiri cakap kalau tak pentingkan YT sendiri pun, at least dekat konten Abel boleh bagi screen time yang baik. Okey lah. Kan? Macam tu je Bel. Oh, itu je. Apa ni Ipan macam ada benda nak cakap. Betul je sebut tadi. Bismillah. Kawan, aku tahu isi kan Kanda tak boleh cakap tu. Kanda dah bisikkan kau tadi. Bismillah, okey. Kenapa aku tidak mau Kaina ni dibubarkan atau apa? Mati kau ni. Disebabkan, kenapa Kanda dah buat konten? Sebab mau highlight Aina. Kanda ni sebelum ni apa? Superstar, back to back superstar. Aina listed superstar, So dia mau Aina yang pop up untuk dia dapat title superstar untuk Aina. Dia mau undur diri. Dia mau undur diri, Cakap je lah. Sebenarnya kau nak... Bukan ala Ipan cakap je lah kau takut Farina goyah kalau dia orang bubar. Siapa goyang? Bagi lawan Asri dululah, come on. Apa kau cakap? Bagi lawan Asri. Farina lawan Asri. Cepat tahap itu. Lagi. Lawan apa? Lawan view ke? Okey, itulah dia. Part Kaina sudah pun diputuskan. Dari mata kasarku, aku tidak seharusnya partnerkan mereka berdua. Betul. Sepatutnya lah. Sebab dua-dua tersakiti. Tak. Ni je tersakiti ni. Mana ada?
Engkau yang lebih sakiti ni. Ini tersakiti, kau sakit di sini. Senang je. Asal hina partner aku. Okey. Aku bagi spill the tea lah. Aku tak pernah spill the tea benda ni. Aku yang meminta Kanda untuk partnership sekali je lagi. Dengar tak? Betul lah, Kanda dah tak nak sebenarnya. Aku yang ada dalam bilik tu. Aku tahu lah. Masa kita cutting untuk partnership tu, aku cakap okey, bagi aku fikir. So time tu aku masuk bilik, aku tanya Kanda, aku bukan tanya lah, aku minta dengan dia. Last lah bagi benda ni. So jadi bagi aku ini adalah kesalahan aku sendiri lah. Aku tarik benda ni as kesalahan aku. Selalunya aku takkan mengaku benda ni salah aku. Untuk kainan ni adalah satu kesilapan aku yang paling besar aku buat. Tak, aku mostly ada dua penyebab dia. Satu adalah time tu aku tahu Kanda baru siap office dan baru nak set up borak 3 line and something like bola apa semua. And aku minta dia buat satu lagi. Padahal memang dah daripada dulu lagi dia minta untuk tidak dipartnerkan dah. Tapi aku minta dengan dia. Aku ada sebut please tu. Mungkin bab please tu kot dia jadi okey. So keduanya untuk Aina lah pula. So aku buat macam tu satu kesilapan aku sebabkan aku tahu Kanda tengah busy tapi ego aku untuk nak tengok Kaina ni sekali. Jadi akan affected kepada Aina juga. Maksudnya Kanda memang tak banyak masa, dia sangat busy. Hanya Aina je boleh buat dan perlu kekangan masa jugalah daripada side Kanda. Jadi benda tu menyiksa dua-dua. Itu yang aku cakap. Dia sebenarnya bukan salah seorang. Mungkin seksa dari segi Aina segi macam ni, seksa dari segi Kanda macam ni. Sebab Kanda unready untuk these things. Dan bila Kanda unready dan disuruh oleh aku, affected dia dekat Aina, tidak dapat sepenuhnya partnership punya program tu. So aku ambil kainan ni adalah biggest mistake aku lah sepanjang aku dipartnerkan orang dalam AIP. First sekali aku nak minta maaf kepada dua orang ni utamanya dan kepada korang semua jugalah, para penonton. Sorry kalau nampak macam agahnya cara aku duduk ni. Aku belum tidur hari ni. So aku rasa sedap duduk macam ni. Sakit badan. Itulah. Minta maaf tu lah. Macam mana cakap sebab saya susah nak menolak permintaan. Tapi kalau ikut dari segi konten apa abang buat, saya boleh bagi komitmen yang terbaik untuk Aina setiap every konten. And then cumanya mistake from saya juga, and then saya mostly sebab saya tak boleh nak bagi komitmen untuk konten saya dengan Aina. And then saya pun ada cakap dekat dia, mungkin dia rasa bersalah dengan saya. Dia rasa macam curi banyak masa. Saya cakap dia, kalau apa-apa konten beritahu semua benda. Cuma mungkin dia dari side dia rasa macam ganggu ke apa ke inside dia. And then kalau satu lagi, kalau kau nak tahu, kalau aku partnership, aku kan dapat ready dulu. Saya daripada abang akan beritahu aku dulu, hari ni maksudnya aku ada preparation. Kalau tak ready, aku tak boleh nak prepare apa. Sebab aku scripted punya orang. Ada preparation. Bila tak ada benda tu, aku jadi macam buat apa kan? Nak buat apa Kau bukan yang jenis jalan macam Luqman punya style lah. Dan itu abang tak ada salah apa-apa. Dua-dua bagi saya mostly salah. Ni kalau tak, kalau abang cakap please, patut saya cakap jangan lagi. Tapi sebab saya cakap juga ya, saya yang salah. Tapi
Kan dia cakap salah dia, so salah Aina juga sebenarnya dalam benda ni. Yalah salah kau masih apa? Memang salah. Sabar. Dengar penjelasan dia. Aku rasa aku tahu apa dia cakap salah dia tu. Dia cakap kenapa? Sebab Aina rasa kalau hari di partnership tu Aina tak sebut benda ni tak jadi pun sebenarnya. Abe pun tak kena terfikir untuk buat benda ni. Salah satu faktor yang boleh buat Abe jayakan ship ni juga. So Aina minta maaf bahagian tu juga sebenarnya. Semua ada asbab dia. Semua ada faktor dia. Memang faktor tu daripada engkau yang sebut nak kanda. So aku macam mari terlintas tak aku. Lepas tu aku tanyakan dia, aku merayu dengan dia. So dia kata boleh. So banyak-banyak. So which mean bukan tak fikir panjang lah. Boleh expect benda ni berlaku tapi tetap nak teruskan. So aku letak atas ego aku lah. Sebab kalau kau cakap yes pun sama je kalau aku cakap tak. Ramai mana cakap yes. Orang yang kejar kau tak bagi pun. Dan tak akan bagi lah dekat dia. Jangan risau. Yes. Okay. Alright. So itulah dia untuk Kaina. Jadi apa keputusan dia? Kita sama-sama tunggu sebab kita ada kejutan sebenarnya untuk konten seterusnya. So nanti korang tengok sendiri lah. So kita akan pergi kedua partnership yang bermasalah, Faiz Sejarah. Silakan. Okey, sekarang ni kita ada partnership seterusnya yang bermasalah. Aku tak tahu kenapa Faiz Sejarah yang dipermasalahan, tapi ini adalah voting daripada kawan-kawan anda. Bukan voting daripada kawan-kawan lah. Aku tanya siapa yang tengah ada masalah goyah ke apa semua yang korang boleh debatkan. So Faiz Sejarah antara nama yang keluar daripada mereka. Jadi masalah apa yang sebenarnya ada? Jom sama-sama. Siapa yang menyokong Faiz Sejarah masih lagi bersama? Sila di sebelah kiri saya, belah Noah. Dan siapa yang tidak sokong dan ingin membubarkan Faiz Sejarah di belah kanan. Baiklah, wow. Begitu ramainya yang ingin Faiz Sejarah dibubarkan. Faiz Sejarah antara top partnership dalam AI team untuk mid-year ni. Antaranya lah. Tapi kenapa ramai yang, terutamanya Luqman, nampak bersungguh gila dia. Goyang. Ada sebab. Bersungguh dia duduk situ. Ada sebab. Walaupun hanya 6 orang saja yang backup untuk Faiz Sejarah masih bersama dan selebihnya tidak menyukai Faiz Sejarah. Silakan sebab korang terlampau ramai, silakan korang start dulu. Aku dulu. Okey, saya tak bersetuju sebab partner ni ada sebab. Saya ada satu sebab. Ini adalah berkaitan dengan sejarah punya konten. Nuah punya konten. Nuah punya konten yang pertama, konten dia bersama dengan Faiz, dia pergi panggil Luqman Musa. Kenapa mu nak masukkan aku dalam konten setmu? Kalau mu tak boleh naik tanpa aku, baik bagi Faiz kat aku. Luqman anak Musa. Ya. Dengar baik-baik Bermaksud kat sini awak sebagai YouTuber tak mengkaji YouTuber yang lain. Kalau awak betul-betul mengkaji sejarah-sejarah Noah punya YouTube dia memang selalu masuk-masuk orang. Contoh, sebelum ni Aslah dia masuk orang lain, sebelum ni Mira pun masuk orang lain. Apa masalah dia? Masalahnya dia tu telah kacau saya punya komitmen bersama dengan Malkodok. Disebabkan dia sampai hari ni saya tak post konten. Luqman anak Musa. Dalam hidup ni ada keputusan nak atau tak nak. Kanda anak Harun. Nak ke tak nak? Betul. Sekarang ni kenapa kau nak? Itu masalah engkau, bukan masalah dia. Dia minta engkau nak. Maksud engkau dah kau meminta benda tu. Aku sebagai manusia. Kenapa nak salahkan orang? Betul tak? Itu bukan faktor utama. Sebelum aku start, aku tahu sudah dua ni tidak akan berfungsi ni. Display. Sebenarnya faktor utama adalah Nuar ni semakin hari semakin tiada konten. Betul. Dia punya kegairahan tu tiada sudah membuat konten. Konten dia sama Faiz satu saja. Itu pun tangkap ikan. Kalau dulu pelbagai ikan, singa, zirapah semua dia buat. Sekarang konten ikan saja dia buat. Sabar, jangan marah. Ikan tu pun tak berapa naik. Konten ikan tu tak berapa naik kan? Sebab kan ada Luqman Musa. Betapa berjayanya partnership ni
di kedua-dua pihak sampai job review pun banyak. Betul. And then lagi satu Fae pun dah boleh capai kerajinan dia. Betul. Bila nampak dengan Fae dengan Nuar ni. Disclaimer sebab ada nak balas benda tu. Lagi banyak. Ni nak cakap bukannya daripada Nuar dia rajin. Before daripada Nuar pun dia memang dah rajin dah. Makanya konsistensi dalam kerajinan tu perlu ada suntikan seperti mana Nuar buat dekat Fae. Dia pelbagaikan konten Fae juga sampai dia sanggup datang ke Okey. Tapi kalau awak cakap tentang pelbagai konten, kenapa sekarang konten Fae baru 2 dengan Nuar masih ada konten baru 1? Dia rasa macam kalau awak cakap tentang pelbagai konten macam tak sesuai dengan situasi diorang sekarang. Sebab yang kita kenal Nuar ni, dia sangat rajin post konten apabila dapat partner. Dan aku sangat menanti-nantikan another project yang dia buat, rakit ke perahu ke kapal ke. Ini ujung-ujung macam tak ada. Rasa-rasa kesian dengan Fae, sanggup datang ke Hulu Langat, ujung-ujung tak macam tak dapat pelangat. Betul. Dan sebelum dorang dipartnershipkan, partnership. Nuar ni dia ada bagi tahu storyline dia. Sebelum ni dia selalu buat hutan-hutan kan. Itu adalah niche yang bagus untuk dia. Tapi bila dia berpartner dengan Fae, dia bagi tahu saya. Dia bagi tahu saya yang dia mau buat konten luar daripada hutan. Itu yang menyebabkan dia tunggang terbalik sekarang ni. Timbal buat tawak. Azan. Okey, pada saya pula, saya sebenarnya sangat-sangat okey, natural je pada diorang sebab saya rasa Fae tak ada masalah, Nuar pun tak ada masalah. Fae sekarang pun dah ada kenderaan sendiri, kalau nak pergi Hulu Langat tu dah tak ada masalah. Saya rasa okey je, tak ada masalah pun. Yang nak kena bubar ke apa tak payah pun. Masalah dia, kita memang tak suka diorang ni dipartnerkan. Okey, diam. Itu je masalah dia. Okey, aku akan hujang benda yang fakta. Kau tahu kan baru-baru ni Fae ada post story pasal jangan ganggu dia, bagi dia free sebelum dia tengok. semua benda ni ada faktor-faktor. Sebab apa kena tulis macam tu? Sebab Nuar dia check Fae. Sebab Nuar beritahu saya dia check Fae yang dia nak start buat konten. Bila Nuar nak start buat konten, Fae post story terus? Dia post story sebab apa komitmen dia terjejas. Dia nak bayar X50 semua benda ni. Sebelum ni Nuar tak post konten sebabkan dia bagi Fae post konten dulu. Sebabkan Fae nak banyak komitmen dia nak buat. Itu Nuar baik tak kat situ Nuar? Tak perlu dekat situ kita nampak betapa Nuar ni gentleman. Dia gentleman. So dia dahulukan Fae dulu. Dia ada cakap, aku ada dengar ada borak dua. Diorang kata Nuar cakap okey, Fae kau nak buat konten apa? Kau pump dulu konten kau dulu. Aku dahulu konten kau dulu. Kau nampak? Betul. Betul kan? Betul kan? Saya tak main, tak borak, bukan borak kopi ni. Ini tertidur betul ni. Saya masih tidak setuju. Sebab apa? Semenjak ni diorang ni macam tidak ada chemistry. Betul. Nuar pula storyline dia mau buat luar dari hutan. Fae lagi semenjak ni kebelakangan ni dia selalu live dalam kereta dia saja. Masalah. Nuar terabai. Diorang tidak masa untuk buat storyline baru. Apa masalahnya? Ada kereta masalah. Bermasalah lah. Tak ada kereta. Masalah ada kereta. Tak apa tu. Una tahu. Of course, Una tahu benda ni. Cakap Una. Saya sebagai kawan baik kepada Fae ni, saya nak bagi tahu yang Fae mengalami sakit hati dengan Nuar ni. Setiap kali konten, Noah, tak apa, aku backup yang ni Noah. setiap kali berkonten, dia tak bagi komitmen langsung dekat Fae. Sikit-sikit Fae nak kena carry dia sampai bila? Bukan betul. Bukan dengan Fae je. Dengan bila partner dengan Asla pun macam tu, dengan Mira pun macam tu. Itulah. Dia ada dua. Dekat mana yang nak bagi peluangnya? Itulah orang bilang. Macam dekat podcast ni, podcast Kanda tu yang dia cakap kekurangan adalah kelebihan. Betul. Kau nak judge dia punya kekurangan nak di-carry-carry. Itulah keunikan dekat partnership Fae sejarah ni. Jangan pernah merendahkan intelek orang. Sebab apa? Kau kena tahu satu perkara. Disebabkan intelek dia, kau nampak tak dia cuba tak cuba untuk improve diri dia. Day by day dia improve. Macam mana konten nyanyi, dia cuba improve, ingat lagu-lagu lu. Dia bukan tak mencuba, cuba. Kalau kau perasan, kenapa aku suka Ship ni? Kalau kau perasan konten dia, konten ambil pokok manggis. How beautiful that family. Kau tengok dia buat. Kalau kau perasan satu konten, dua konten dia, naik tak naik konten tu? Naik betul. Dia dah cover 1 bulan punya. Una, aku terpaksa cakap benda ni sebab kau dah cakap pasal sakit hati tadi. Kau dah cakap pasal hati Fae sakit. Kau tak tahu hati Nuar sakit. Sakit kat mana? Dia partnership dengan Nuar. Fae sejarah nama partnership tu. Buat konten sekali, cari duit sekali.
Tapi last sekali, duit tu guna untuk halalkan Luqman. Macam mana dia tak hati-hati? Macam mana jadi seorang lelaki tak hati-hati? Dekat mana bukti yang dia menghalalkan Luqman? On the way. Mana ada? Tadi istilah Kan ada kereta. Nanti tengok apa boleh Nak agak. halalkan kena ada kereta senang untuk Luqman nanti. Apa beza pula dengan Nuah? Nuah buat konten dengan dia dapat duit nak menghalalkan orang lain juga, bukan menghalalkan Fael. Macam mana dia nak halalkan Fael? Sedangkan kau tak lepaskan dia untuk Nuah. Sedangkan pergi mancing pun kawan dia. Okey. Kenapa? Okey, kita ambil salah satu. Abang cakap tadi macam mana naik sebab aku ada dekat konten Nuah. Sekarang ni Fael sejarah nak naik perlukan Luqman Musa. Tak naik dulu. Tengok, di situ tiada kebijakan daripada Nuah. Dia tahu dah aku tak naik, kenapa dia still panggil aku? Tengok betapa tak bijaknya Nuah. Tahu Luqman Musa naik. Yang tak bijaknya engkau sebab biarkan diri dipergunakan. Aku diperbiarkan diri aku ni digunakan sebab aku nak support kawan. Bukan macam mu ego. Mu nak Support naikkan diri. kawan kan support cinta hati. Apa lagi? Bagi. Dekat sini yang bekas partner Fael ke sampai sekarang lah. Kan korang tak sedar yang Fael gunakan korang. Fael datang dari kampung tapi yang kampung tu muka korang. Aku memang kampung, muka kampung. Ni muka bandar, muka kampung. Macam mana? Sebab itu namanya chemistry. Kenapa kau kata dia orang tak naik? Masa konten Fael penuh kan, tapi tak ada muka kau pun naik. Itu konten Fael. Sekarang aku cakap pasal konten Nuah. Sekarang ni ialah partnership Fael sejarah, bukan Nuah sejarah. Yelah, pasal partnership. Kenapa Fael saja yang buat konten? Sejarah tak buat konten. Kenapa backup Fael lebih-lebih ni? Aku backup sebab aku Jealous. Sabar. Kami nak cerita. Fael sejarah tengah naik. Diam dulu Fael sejarah tengah naik. Sabar dulu. Aku backup sebab aku sayang. Bukan, backup sebenarnya buat kereta. Sabar. Bagi aku habiskan. Aku sayang aku punya kawan. Balik masuk kawan. Diam dulu. Sabarlah. Kau nak bising-bising apa? Benda ni kan meringankan beban kau untuk kahwin nanti. Sabar. Okey, betul. Aku tak rasa macam ni. Fael dengan Nuah ni, bila dia orang dah partner, Fael jadi kurang rajin. Fael dah halalkan aku. Kurang rajin ke kurang masa dengan Luqman? Ni pesan dia. Apa lagi kita bahas? Apa lagi? Apa? Dia di sini. Apa yang membuat kamu orang lain semua dah berubah hati? Mu seorang masih lagi tak nak Fael sejarah patut dibubarkan. Kenapa? Sebab saya nak lupa Fael gambar. Saya boleh nampak Fael tak bahagia dengan Nuah. Kalau benda tu tak bahagia, walaupun dengan kau dia bahagia tapi tak boleh menjanakan income yang banyak, macam mana? At least adalah seorang yang boleh ringankan beban daripada dua-dua beban. Dah lah masa. Ingat, duit banyak pun ada, anxiety tetap ada. Dekat sini kita nampak dah Fael tak boleh comeback. Luqman penyebab Fael anxiety. Terima kasih Nuah sebab dah ubati kita. Saya ada satu sebab. Tadi korang tanya aku kenapa Fael deaktif dia punya TikTok IG. Sebabkan Nuah. Selama dia dengan aku, dia tak pernah pun tutup IG. Tapi bila dengan Nuah, tutup IG. Apa yang buat Nuah? Buat apa dekat Fael sampai dia berani tutup dia punya IG dengan TikTok? Mana boleh cakap? Dekat lah, apa sebab dia buat? Okey, sebab masa time dia dengan kau, dia masih lagi ada target audience yang lain. Tapi bila sekarang dia dengan Nuah, dia dah tutup semua IG dia sebab dia dah cukup hanya Nuah dalam hati. Ada lagu Hanya Abel Dalam hati
Habis dah. Sebab apa dia reaktif? Kalau kau tahu sebab apa? Sebab apa dia reaktif? Sebab saya dengan Faed dah tak ada apa-apa dah sebenarnya. Oh, tak ada apa kisah. Mantap kita layak RP bucin. So dekat sini Perempuan kena hati-hati, Lokman dah single. Hati-hati Lokman single. So dekat sini kita dah boleh faham dah, Noah dah boleh kerja bersungguh-sungguh untuk halalkan Faed. Kur bagi di sini kur. Okey, alright. Terima kasih. Okey, sebenarnya ini rumusan aku tak tahu betul ke tak. Bagi aku, Faed Sejarah ni dia tidak ada masalah. Dia kalau buat video cantik, comel je view apa semua. Kalau bukan dekat office lah. Sebab dekat office Faed baru buat memang dah dapat 80,000, so tak terbukti tak boleh cakap. Terbukti tidak jadi sangat lah. Tak macam yang lain. Tapi bagi aku, kenapa tidak susah tak banyak konten ni mostly sebab satu je. Dulu kalau kita flash balik pasal Aslah lah terutamanya. Okey, terutamanya Aslah dia ada orang yang bawa dia ke sana. Aslah ni. Betul? Dia ada tim bibik. Bukan ada orang bawa, ada tim bibik lah yang sekali memang geng-geng yang buat konten. Tapi semua kerelaan hati. Lepas tu Faed ni dia susah. Dia ada kereta pun dia jalan langat tu kecil sangat. Lepas tu main dengan bukit apa semua. So dia perlukan orang yang boleh tolong dia juga. Tapi masing-masing kan busy apa semua. So itu yang kesusahan sikit. Gitu lah sikit. Sebab kita bukan nak katakan Luqman pun ada komitmen. Dia perlu naik. Masih Luqman, masih. Cepat sikit nak tembak balik. Dia perlu naik Kamal Kodok. Okey. Jadi gitulah. Jadi itu je kesusahan dia sekarang. Mostly sebabkan dia gini, sebabkan konten Noah ni dia memang niche dia, orang dah tahu. Asal nak buka konten Noah, sesiapa yang part dengan Noah mesti hulu langat punya style. Gitu. Jadi bila buat kat lain kurang. Okey, Faed ada nak cakap tadi? Boleh dah cakap. Tak, tadi kalau kita tengok ramai yang di sini tidak menyetujui mau Faed Sejarah bubar. Bagi saya, dorang takut, dorang redup. Kalau sebab tu dorang mau Faed Sejarah bubar. Faed Sejarah tak berjalan pun, Faed Sejarah still masih di tangga ketiga antara dorang. Tahu belum satu siapa Asri, sebab dorang banyak berdebat. Sombak. Itu pandangan saya lah. Alright. Itulah dia. Ada Noah nak cakap? Okey, kalau macam saya sebab yang tak ada konten sebab salah satu hujan sekarang. Ada yang nak shoot itu tapi hujan kan. Sekarang konten saya memang luar. Yang satu konten tu, so memang dah shoot separuh kan. Bagi saya Nuar cuba buat konten di sini tapi memang orang tidak boleh. Ya. Orang mau di sana. Itu lah masalahnya. Sebab saya cuba kat buat tapi dia dah tahu dah. Memang dah tahu apa keputusan dia. Banyak kali dah tu. Alright. Itulah dia Faed Sejarah. Hanya perlu improvement dari segi jadual masa je lah. Mungkin tak boleh dah nak rencananya last minute tak boleh. Memang dah kena bagi satu schedule. Okay, kita bagi full hari ni, contohlah weekend ke. Sebab weekend ni ada banyak. Sekarang kita dah start cuti Sabtu Ahad. So weekend ni dah boleh full day. So hari kita ambil Sabtu ni, kita buat 3 konten terus. Kau 3 konten, aku 3 konten. Maksudnya gitu, contoh. So itu yang jadual yang kau kena buat, yang betul-betul pack di situ. Sebab kalau nak tunggu balik office, sekarang kita balik petang kan. So gitulah. So pandai jadualkan masa untuk korang supaya tak ada last minute. Esok nak shoot lah, tak nak. Gitu, okey. Alright, so itulah dia untuk Faed Sejarah. Dan kita akan pergi ke yang ini antara masalah paling besar juga, iaitu Zuri. Tak sabar mau bahas. Okey, so sekarang ni kita ada Zuri. Di mana Zuri ni waktu di prank hari tu, dia orang dah bahagia dah.
Maksudnya dah dapat partner lain, so dia dah bahagia dah. Lepas tu tiba-tiba bila dengar prank, muka dia orang yang paling terkejut sekali kedua-dua ni. Okey, jadi apapun, siapa yang rasa macam nak lagi, Zuri ni sebenarnya boleh lagi, boleh stay. Sila duduk di sebelah Najlah, di belah kiri. Dan siapa yang memang tak boleh go Zuri ni di sebelah kanan. Silakan. Wow, ramai gila yang tidak bersetuju dengan Zuri. Betul. Seperti yang disangka. Seperti yang disangka. Dan hanya 6 orang saja yang bersetuju dengan Zuri. Jadi apa pun kita akan dengar terlebih dahulu daripada orang yang tidak bersetuju. Of course. Silakan. Okey, kenapa saya tidak Okey, kenapa kita orang tak bersetuju Zuri dipatnakan? Sebab daripada first lagi, Amri tak memilih Najlah. Dia kejar orang lain. Lepas daripada kejadian tu, Najlah ni macam menyimpan satu dendam dengan Amri. Buktinya adalah konten latest Najlah ni, dia tahu Amri ni jadi start fit. Dia pergi ajaknya pergi bersukan. Ujung-ujung Amri pengsan. Pensan tu tak apa. Sampai dah pensan semua benda, dia tag saya kat komen. Dia cakap, Alifan, buat apa hadkan konten, kesian ni talent sampai pensan semua benda. Kami betul saya. Dia tag saya. Syami Kanda, senior tegurlah kesihatan budak-budak ni. Apa kaitan kita orang sekarang? Dengar. Macam yang korang cakap tadi, Najlah berdendam dengan Amri. Itu urusan Najlah lah. Bukan dah. Okey. Betul tak? Betul. Itu urusan Najlah nak berdendam dengan Amri ke apa ke. Tapi Amri satu bantal dengan saya. Jadi saya tahu apa sebenarnya yang dia rancangkan untuk Zuri. Betul. Sebenarnya korang semua dah tertipu. Itu semua lakonan semata-mata. Dan disebab bukan maksud aku yang hidup-hidup Itulah orang cakap kreativiti dalam konten. Rugi aku support view. Dalam konten Abe dia buat kontroversi, dalam konten sendiri pun dia buat dia punya kontroversi juga. So itulah yang kita panggil benda ni? Apa benda yang dia tipu? strategi. Masa Pensan tu tipu. Masa dia cakap dia kejar bukan. Pensan tu tipu ke tidak ni? Pensan tu betul. Pensan tu betul. Kesihatan tak nak main-main Kita orang tak nak ada poster hitam putih. Tak, kita memang tahu benda tu Tak, kita memang tahu Amri memang dah tua dah. Ya, kita tak nak benda tu. Kesihatan jaga. Kalau tak sihat jangan shoot waktu tu. Pernah lagi orang shoot, tiba-tiba ada keluar poster telah tiba. Kita janganlah doa yang tidak baik. Kita tak nak. Okay, kita mencegah perkara tu. Sebab aku tak nak benda tu pressure daripada kena kat abang. Betul. Lagi satu, kalau dia dah buat macam tu, beri pengajaran dekat Amri juga supaya lebih bersukan lepas ni. Itulah dia orang complete each other. Dia tahu umur dia dah umur berapa. Dia kena exercise. Bila nampak dia exercise. Bila cakap bangang ni aku cakap kau, dia tengah tak sihat. Buat apa ajak pergi show konten? Nampak tak? Itulah kelebihan ada kepada Zuri ni. Walaupun tak sihat, walaupun dia konten. Itu bahaya. Salah. Engkau mentah-mentah dah ambil orang makan. Sini. Ambil makanan kat orang. Semua benda sampai sukan pun kau nak suruh orang main. Orang tak sihat. Dorang itulah nampak usaha dorang. Orang tak sihat. Jangan panggil pergi sukan. Tanya nak makan apa kalau tak sihat. Sabuk. Saya ambilkan. Silakan. Okey, aku rasa Zuri ni patut kita bagi peluang lah dekat dia. Sebab Amri ni dia nak apa tahu? Sebab Amri dia punya target tahun ni adalah kejar YouTuber terbaik. Itu yang kita nak. Yang ni aku suka. Yang ni aku suka. Kau tahu kenapa aku tak nak bagi peluang? Sebab konten pertama dia buat dengan Najlah. Dia kata busy. Lepas tu aku pun bosan lah dekat office aku dengarkan dia semua kan. Aku macam tak apalah, tolonglah kan. Kita react lah konten Amri ni. Konten react aku lagi tinggi daripada konten dia. Kau tahu tak? Dekat situ punya nampak
nampak Zuri ni memang tak ada fans. Sampai fan dia pun berpindah ke aku. Ya Allah. Masa kat situ memang tak boleh bagi peluang dah. Berhenti lah, tolong lah. Berhenti lah. Dah lah pingsan. Mata meliur pula tu. Korang kena tengok first content dia. Korang kena tengok. Itu kali pertama Amri shoot without spec. Aku rasa mungkin target dia bukan kat YT lah. Mungkin target dia kat TikTok. Sebab banyak FYP TikTok keluar pasal dia pengsan. Sebab tu korang boleh tahu benda tu. So macam tu tak payah main YouTube ah. Apa gunanya YouTube? Kau dalam AI untuk apa? TikTok bayang kau? Sebenarnya Amri ada masalah YouTube daripada hari tu lagi. Shadow ban YouTube dia. Kalau kita tengok daripada kat Najla pula, view dia naik-naik semua. Naik. Najla terbaik, Amri tu biar je lah dia. Nampak tak di sini Zuri ni kalau Amri punya view kurang, Najla backup. Nah, saling tolong menolong. Dalam masa yang sama, inilah masanya untuk Najla highlightkan diri dia. Dalam masa yang sama, take opportunity dengan karakter yang Amri ada ni. Sebab kesian Najla masa dia dengan Ipan biasa-biasa. Masa dengan Aiman pun biasa-biasa. Time dia dengan Amri ni dekat view YouTube dia sendiri naik. Naik ke? Achievement yang baik. Memang lah dia naik. Tapi awak ni dari dulu biasa-biasa. Yang tu dia. Sekarang ni cakap ni. Bila tengok balik cakap macam tu, teringat zaman senior semua tu. Kalau dulu semua naik, semua dah naik. Sekarang seorang naik bagi seorang naik, seorang lagi tengok kapal macam bodoh. Jangan macam tu. Kalau kita tengok faktor usia, Amri lagi perlukan duit. Dan setelah ni at least boleh lah sama belajar lagi ke apa kan. Dia usia pemuda PTPTM pun lepas lagi. Yang ni KWSP untuk keluar tahun depan dah. Itulah kenapa Abe wujudkan YB. Kalau macam ada masalah YouTube, Amri boleh fokus dekat YB. Kita nak cakap benda tu sekarang. YB tak ada. Tak ada macam YB Dia orang macam lengkap lah. Macam Each other. Tapi dia orang tak pilih salah satu sama lain. Kenapa? Okey. Itulah yang saya cakap kelebihan kepada Amri ni. Kelebihan tak pilih salah satu. Dia tak pilih salah satu sebab dia tak nak jadi sama dengan yang lain. Yang saling pilih apa semua. Dia kalau boleh macam Marito dengan Malkodok. Dia cakap, lu dah kontroversi yang dorang plan. Sama juga yang dia buat dengan Najla ni. Tapi tak tahulah kenapa, macam real pula. Macam real. Nampak hebat lah di situ. Tapi sebenarnya yang saya tahu begitulah. Kau punya jawapan tak best langsung, Mira. Mira ada hujah sendiri. Kenapa Mira nak Zuri dibubarkan? Macam korang cakap tadi, Najla je yang naik. Sebelum ni kita tahu Amri dekat sini dia cakap dia datang jauh-jauh nak buat duit. Tapi kalau view tak naik, dia nak buat duit macam mana? Ya, dengan Beza lagi, dengan motor lagi. Biar saya jawab. Kita asyik nampak buruk Amri je, tapi korang lupa sebenarnya Amri sengaja biar diri dia kecam supaya Najla boleh highlight. Sebab tu view Najla tinggi. Sama jawapan. Tapi kalau nak bagi apa Amri dikecam pun, janganlah bagi Amri pakai puting. Amri tu muka macam mana pun dia tak sesuai dah pakai puting. So bila menekan-nekan benda tu bagi aku dah tak kena dah. Dia dah lari tempo. Okey, yang macam sebelum ni yang konten-konten pakai puting sebelum ni semua sesuai. Tapi bila Amri isap puting memang takkan sesuai. Kalau dah tua memang tak boleh buat apa dah. Yang tu takut. Okey, bismillah. Sini aku meludahkan fakta. Aku belum pernah nampak Amri semangat selepas konten prank Abe. Betul? Kenapa aku dah pernah nampak dia semangat? Pada 2 hari selepas tu, Amri sebenarnya aku pegang jadual Amri. Kau tak pernah nampak dia semangat? So dengan Aisyam sebelum ni tak semangat. Dia semangatnya. Cuma tak pernah nampak. Ini lain. Cuma masa tu aku pegang jadual Amri ya. Masa tu dia dengar dulu. Aku pegang. Job pun tak masuk macam mana boleh bayar PA? Okey. Dia dulu. Fikir PA Alifannya. Masa dorang shoot konten Pickleball Najla tu,
Sebenarnya Amri ada 3 job masa tu. Lalu dia tak pergi. Dia tak pergi, dia cancel, dia cakap ganti hari lain lah, aku balik dari Thailand baru aku buat. Dia bagi masa dia untuk Najlah. Lepas tu dia pensan. Kita orang tak kisah pasal benda tu. Orang tak ada lah job tu. Ya, kita orang kisah, kita orang tak nak ada orang ni sama-sama. Orang tak tahu saya job dia. Tengoklah konten pertama tu, dia hampir nak pukul Najlah. Tak ada lagi. Konten Cakap diri pertama. sendiri kan pukul orang ni. Dalam konten Abe pun dia pukul Najlah. Ya. Sebab Abang tengok Abe bukalah mata Abe. Okey, itu depan mata kita, belakang mata kita. Oh, yang dia nak pukul Luna. Ya. Tapi Yang pengakak tak masak. Tapi kalau kita tengok ni muka Najlah dia macam subtitle sikit kalau bahasa. Dia macam simpan satu benda yang dia nak ungkap. Dia takut. Najlah luahkan. tak tunjuk dia lebam, tunjuk dia lebam mana? Tunjuk mana? Mana lebam? Amri pukul dia belakang. Nak duduk lagi dah use. Kalau inilah jawapan dia, saya pindah sana. Orang lagi dah use. Itu adalah faktor abang. Sebab depan-depan dia boleh buat, belakang-belakang siapa yang tahu. Kita nak elak perkara-perkara macam tu. Tapi kalau kau nak tahu sebenarnya, Najlah yang pukul dia dulu. Dia cuma mempertahankan diri. Dia tahu tapi tidak membiarkan untuk lelaki memukul perempuan. Kau kan tak tahu Najlah ada black belt silat. Tapi kalau macam mana pun bang, lelaki tak boleh pukul perempuan. Betul. Apa boleh buka lagi? Tu aku cakap tadi, dia mempertahankan diri. Masa Najlah buat tu, dia push. Gitu, patut kena. Biasalah, perempuan kan lembut. Segitu je. Dia tak pukul tak? Dia tak pukul kan? Kau je pukul. Sebab kalau abang nak cakap macam tu, kita nak elak perkara. Tapi kalau abang nak defend macam tu, kita tak boleh apa-apa ke depan hari jadi. Gini. Okey. Diorang pensan pun diorang mention Abel lah. Gini. Pengsan. Okay. Pengsan ke bergaduh ke apa ke itu adalah urusan dorang. Sebab apa? Dengar lu. Dengar. Wallet memang tahu tapi Tanya macam makannya gigi aku dulu. tapi memang diorang buat semua benda tu atas persetujuan masing-masing. Takkanlah nak pukul aku tidak. Betul? Orang ni pada seru dengan Abe. And then bila dah jadi benda ni, diorang tak clarify pun. Diorang biar je Abi kena kecam. Oh, siap main di sini. Teruk Aku perasan budak tu dia spam tau. Sebab komen. Dia spam. Ni, noti PM tepi ya? Itu lain. Nak sedap tengok story. Okey. Aku perasan je benda tu. Aku perasan sebab dia spam aku. Dia cakap tolong limitkan, jangan push sangat. Ya. Aku cakap apa benda ni? Dia orang lah puja. Sebabkan Amri Benzan. Kesihatan tu diutamakan. Jangan macam tu Amri, jangan macam tu. Walaupun macam ni jangan paksa. Mari kena pilih konten lain dah. Boleh konten. Jangan. Buat konten Benzan. Kalau buat konten biasa naik tak apa, ni tak naik. Naik lah. Berapa? Lagi tinggi dah. Berapa? 70 berapa? Yang penting lagi tinggi pada Lukman Musa lah. Berapa tadi? 76, 23. Maksudnya nilai pensan Amri tu 72k je. Sumpah sakit. Dah lah pensan 72k. Tolak job lagi. Sumpah Amri. Itulah hargai ya. Itulah yang dicakap sebagai komitmen, tanggungjawab dia terhadap pengorbanan, partnership. Tak kisah pasal apa orang nak cakap, tapi diorang tetap buat untuk naikkan bersama. Inilah dipanggil sebagai partnership terbaik. Okey, kalau korang nak cakap macam tu naik bersama, apa-apa terjadi kalau melibatkan kesihatan lepas ni. Muka 5 ni Muka 5 ni. Jangan. Kalau jadi
Kalau jadi kes pukul, kes apa muka ni korang jawab Clear tak? Okey, yang kat luar sana tu pun kalau apa-apa jadi antara dua ni, just mention 6 orang ni je. Itu mana awal kita nak cakap jangan. Ada orang yang buat. Ini yang setuju muka-muka ni. Mana yang tak bagus tu jangan buat lagi lepas ni. Itu je. Tak, lagi pun Amri yang setuju nak buat konten. Kenapa nak kena salahkan orang lain? Dia tahu dia tak sihat. Tak, dia tahu dia tak sihat. Dia patut kena backup diri dia. Kenapa dia yang setuju nak join konten Najla? Najla paksa. Najla tak ada paksa. Najla tahulah lemah lembut macam mana. Takkan dia nak paksa. Amri tak kena. Inilah yang kau tertipu dengan Najla. Takkanlah Najla tak ada common sense orang kata tak sihat. Lah, dia boleh fikir. Takkan Najla tak Guna ada otak common dia. sense. Tak ada common sense. Kalau kau sakit, aku tak ada suruh main kerja pun. Tapi dia yang rela hati. Kalau Siapa Amri tak rela dulu hati, hati kalau Najla cakap Amri jom shoot. Siapa tak dulu? itu masalah hati dia. Melainkan kalau Pika tanya, "Oi Amri, jom shoot." Itu dia cakap, "Aku sakit, aku MC." Ada kena. Last lah, lagi satu. Fika kenal Najla ni dalam partnership before dia nampak lebih soft, lemah lembut je. Tapi dengan Amri dia nampak lain, berbeza. Nampak dia buat aktiviti dekat luar, buat aktiviti lasak, yang lain daripada yang lain. Tahu tak sebelum ni? Maksudnya dekat situ kita tengok lah Amri ni saja nak bawa lari Najla pergi jauh. Mana ada jauh, dekat-dekat je. Dekat IOI. Tak jauh pun dekat IOI, dekat Putrajaya. Tak macam yang dulu-dulu jauh-jauh pun susah nak naikkan view kan. Tahu semua benda. Tahu. Sebab Najla bercerita dia happy sangat show konten dia. Ya. Okey, so untuk Zuri ni sebenarnya masing-masing tidak memilih masing-masing. Sebenarnya benda yang memang aku nak orang lain dan aku nak orang lain. Macam orang lain dia boleh terima. Ini bagi aku lah. Ini apa yang aku nampak. Aku nak korang cakap ya atau tak je. Tak ikut korang lah. Korang nak tipu ataupun korang nak jujur. Tapi untuk pandangan mata aku, korang bukan tak rela. Benda dah buat, benda dah dipartnerkan, korang kena buat juga. Tapi sebenarnya hati korang bukan untuk each other, untuk konten, untuk partnership. Ya atau tidak, Amri? Tapi kau bukan, maksud aku, bila hati kau bukan untuk dia, untuk partnership, bukan maksudnya aku akan buat bodoh-bodoh, tidak. It's just like bukan dia yang aku nak buat. Tapi aku dah cuba yang terbaik. Tapi bukan dia yang aku. Betul ke? Ya atau tidak? Tidak. Oh ya, dia lah orangnya. Wow. Cuma saya bawa saya tidak mau buat benda yang sama macam apa yang saudara orang buat. So sebab saya tahu insting saya kalau saya dengan dia mesti tidak akan boleh beat yang ada ni. So memang dia lah orangnya. Oh, okey. Tak apa. Itu tak aku cakap. Bagi aku nampak dia memang tak nak pun. Just bila aku dah partner, aku buat je lah. Aku buat yang terbaik. Tapi untuk aku nampak tak. Bagi aku mu memang tidak ada, bukan tidak ada hati. Just like bukan ini orang yang aku nak untuk partnership. Itu bagi aku. Tapi mu kata memang dia dah. So itu jawapanmu lah. Alah, benda dah berapa hari lagi nak dipartner? Bukan dipartner, tak ada. Kita sementara kita dia dah nak buka application. Ada kalau ada hati lagi, okey, alhamdulillah. Tak ada masalah. Ada. Cuma tak kalau tak ada hati, alhamdulillah. Kalau ada hati memang ni orang dia. Alhamdulillah. Dapat. Apa be? Untuk kau pula. Jujur. Aku rasa Amri is not what you want untuk partnership. Najla awal-awal macam Najla macam tak boleh accept juga sebab Najla dengan Amri memang macam bukan. Maksud dia macam Najla So dengan at the first place memang tak accept. Tak accept lah. Tapi bila dah buat konten dengan dia semua, Najla rasa lama-lama okey je. Najla accept je dengan dia. Okey je lah. Okey. Okey. Mana okey masa dengan Rif? mana okey? Okey, cakap sekarang. Amri kita berapa lama dah? Baru je. Baru dah kan? Najla dengan Amri pun baru buat 2-3 konten macam tu. Okey, seminggu dengan Rif, seminggu dengan Amri. Production di gedung.
Untuk sekarang ni Nazla memilih Aku tak suruh mu pilih pun. Aku tahu tu aja cakap. Mu tak macam aku cakap tu. Aku just nak tahu mu punya jawapan. Sedangkan bagi aku dah ada jawapan untuk diri aku. Ini aku just cakap pendapat aku lah. Thought aku yang Amri is not yours. bagi Nazla. Dan Amri juga bukan mu adalah pilihan utama dia. Itu bagi aku. Tidak, dia bukan tidak jadi utama be. Kenapa saya cakap begitu? Sebab sia-sia chemistry yang saya buat. Maksudnya sebelumnya. Sebab tu bila saya buat chemistry saya akan kejar orang tu supaya dapat momentum dari awal sudah. Okey. Sebenarnya itu planning saya, tapi saya tahu keputusan di tangan Abe. So apa-apa pun yang saya dapat saya perlu buat. Itu yang akan mencabar diri saya. Begitu. Okey. Ini bukan untuk korang juga tapi untuk semua orang. Kadang-kadang kita bukan dilahirkan ibarat dia lah. Kita bukan dilahirkan untuk bidang ni. Ada orang bukan dilahirkan benda ni. Okey, ada orang chemistry dia dengan dia ni memang kurang. So nak buang masa untuk cuba tak ada guna. Sebab kita akan buang peluang lain. Ibarat dia lah. Contoh, ini ibarat contoh kau cakap sia-sia chemistry yang telah kita bina. Okey, so kalau sia-sia chemistry yang kita bina, let's say lah minggu depan atau 2 minggu depan kita dah budak sementara masuk, contoh dah dari partnership. So sia-sia lah kalau putus masa tu. Kalau bubar masa tu. Sebab chemistry yang kau dah jalankan ni sia-sia kalau bubar time tu. Faham betul tak? Sia-sia. Tapi kalau kau dah cakap dia tak rasa dengan dia, itu yang ini selepas be. Okey. Yang ini sebelum. Okey. Sebelum maksud dia. Okey. Tapi okey je. Itu bagi aku lah, pendapat aku. Tapi buktikan je lah. Macam mana Aisyam dulu kau buktikan kan. Ujung-ujung tu dah boleh cari balik rentak. Pada awal-awal memang cringe gila. Okay, alright. Okay, jadi aku rasa itu je. Sebenarnya ada lagi untuk Farina juga pun tengah goyah sebenarnya. Cuma Farina tak ada hari ni. Cuma untuk Farina kita cakap tu terang aku memang tak suka Farina ni. Sebab laki tu gila-gila sangat kat perempuan tu. Beria-gila. Lepas tu ada konten baru. Beria gila dia nak tunjuk body dia kat perempuan tu. Beria gila dia pakai baju tight tu, baju warna hijau yang ketat tu. Masa duduk makan atas batu tengok macam ni. Kau tengok sebab beria. Aduh, sumpah lah. Aku tak suka tu Mamat tu. Sama. Mamat depan aku ni. Okay, alright. So aku rasa itu sahaja. Apa-apa yang kita bahaskan dalam ni ada benda yang betul, tapi ada benda yang fitnah. Benda yang tipu lah. Tapi kalau kau rasa pendapat kita orang betul ataupun salah ke, gitu, it's just a pendapat. Tapi apa pun, macam aku cakap ada kejutan untuk beberapa hari lagi, mungkin beberapa konten yang akan datang. Apa kejutan tu? Kata re-partnership, kita tak ada lah re-partnership. Tak ada re-partnership dah, aku janji untuk yang sebelum sementara ni. Tak ada re-partnership. Mungkin kalau ada pun hanya perubahan yang bukan re-partnership. Dia just like, masa konten tiba-tiba tukar gitu. Okay? Alright, so itu saja konten kita pada kali ni. Sampai kita jumpa di next episode. Soro papan, tarik papan, Bapak Channel kan. Mantap.